Kalau nak tahu di mana saya berada, teruskan bersama Eja Halal. Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam Eja Halal. Seperti biasa, penyiasatan akan sentiasa berlaku. Kali ini, kita akan menyiasat dua bentuk perniagaan yang berbeza, iaitu satu restoran dan satu lagi premis yang mengeluarkan produk berasaskan kacang soya. Sama ada halal ataupun tidak, kita siasat. Kali ini, kita akan bersama-sama meneliti sebuah premis yang mengeluarkan minuman kacang soya dan pau. Di sana, kita akan memastikan dan mengkaji dari sudut kesahihan halalnya, kebersihannya dan yang penting sama ada ia selamat untuk digunakan ataupun tidak. Jangan risau, kita akan bersama-sama meneliti sumber yang digunakan adalah yang diyakini dan halal untuk digunakan. Eja Halal melaporkan. Sekarang, saya berada di luar kawasan kilang Nur Iman Soyabin yang terletak di Batu Cave, Selangor Darul Ehsan. Saya akan cuba memasuki premis ini. Kita jumpa di dalam. Ejen, bertukar! Sekarang saya berada di dalam kilang Nur Iman Soyabin di mana proses penghasilan pau sedang dijalankan. Hayap ikut Ana selidik di dalam. Wah, cakap bahasa Arab. Tapi sebelum tu, di sini kebersihan menjadi keutamaan. Setiap pekerja diwajibkan memakai apron, sarung tangan, penutup kepala dan penutup mulut demi menjamin keselamatan, kebersihan dan tahap kualiti produk yang akan dihasilkan. Mari kita masuk ke dalam. Pau merupakan sejenis kuih yang dibuat daripada tepung dan berinti di dalam. Apa-apa pun, jom kita selong ke hadapan di sini. Penggunaan lampu ini akan membantu saya untuk meneliti di tempat-tempat yang gelap. Sekarang, saya sedang menggunakan cahaya ultra ungu untuk mengesan sama ada sebarang kekotoran yang ada pada produk yang telah dihasilkan. Tapi setakat ini, semuanya bersih dan selamat. Kita ke sana. Tak nampak. Besar tak muka saya? Ini merupakan kanta pembesar yang saya gunakan untuk memeriksa sama ada benda-benda asing terlekat ataupun tidak ke atas produk yang dihasilkan. Jom kita periksa. Di sini merupakan tempat penyimpanan inti bagi pau-pau yang akan dihasilkan. Ini adalah inti kaya. Saya sedang memeriksa sama ada benda asing ataupun kotoran terlekat di tempat simpanan ini. Nampaknya bersih. Awak buat apa kat sini? Saya tengah
saya nak mengecam mesin kat sini. Saya tak tahu mesin apa ni. Saya tak pernah nampak pun. Oh, saya baru masuk kerja petang tadi. Oh, masuk petang tadi. Memandangkan awak pekerja baru, saya akan terangkanlah cara memproses kuih pau ni. Boleh? Mula-mula tepung akan ditimbang. Ditimbang mengikut sukatan yang disediakan. Kemudian air ditimbang. Dicampurkan dengan gula. Kemudian tepung ni akan dimasukkan dalam mesin ni lah. Mesin penguli ni. Penguli ni? Ni mesin penguli. Selepas dimasukkan tepung, dimasukkan bahan-bahan lah. Yeast, garam, serbuk penaik masuk dalam ni lah. Kita mesin ni lah. Diadun sekali lah. Diadun sekali selama 10 minit lah. Kemudian baru dimasukkan air dalam ni. Selalu kuantiti yang diuli ni berapa biji dihasilkan? Dia sekali uli ni dapat 1000 biji lah. 1000 biji? 1000 biji. Allah. Dan kat sebelah sana tu proses apa bang? Itu tempat membalut pau. Membalut pau? Membalut pau. Situ lah. Dan sebelah sana tu bang, yang bertingkat-tingkat tu apa bang? Yang bertingkat-tingkat tu pau tu setelah dibalut, dia akan diletak di sini lah bagi dinaikkan. Lepas tunggu dia naik dalam 45 minit akan dimasak lah kat belakang. Oh, maknanya dia tunggu dia kembang. Tunggu dia kembang lah. Baru dimasak lah. Yang bila dia masak, dia masuk kat mana? Dalam kuali ke apa bang? Dia masukkan dalam oven dia. Oh, dalam oven? Dalam pengungkus dia. Oh, bilik oven lah? Dalam pengungkus dia lah. Lepas tu barulah dibungkus. Kemudian disejukkan dulu, barulah dibungkus lah. Dibungkus di sini lah. Quality check tu kat mana bang? Di sini lah, di las ni. Tempat las ni yang packing. Periksa semua lah. Packing akan periksa semua lah. Dia punya kebersihan semua kan. Terima kasih bang. Okey, sama. Saya sambung buat kerja saya. Okey. Kalau nak tahu, ini merupakan proses pertama dalam penyediaan pau. Kemudian, adunan tadi akan dibentuk menjadi bulat untuk dijadikan dough. Ini adalah bagi memastikan dough untuk kuih pau ini diperolehi sama dan sekata. Ini adalah proses di mana iti pau dimasukkan. Ini merupakan proses penghantaran pau ke oven untuk dipanaskan. Pau-pau yang telah siap dimasukkan inti akan dimasak pada kadar suhu 100 darjah Celsius selama 15 minit dalam oven ini sebelum ia dikeluarkan dan dibungkuskan. Sementara kita menunggu pau-pau itu masak, kita ke tempat seterusnya, tempat memproses air kacang soya. Assalamualaikum bang. Salam. Pau saya dah masak. Okey. Abang tengah buat apa ni? Ni sekarang nak buat air soya. Air soya. Buat air soya. Mana soyanya bang? Ni soya dia yang telah direndam selama 8 jam. Dan akan dimesin lah dalam ni untuk menghasilkan air soya. 8 jam bang. 8 jam. Selalunya soya ni diperolehi daripada mana bang? Daripada pembekal lah, pembekal di Pasar Borong. Ini sumber yang halal lah. Sumber yang halal lah. Okey. Setelah direndam ni, direndam, ditoskan, kemudian akan dimesin dalam mesin ni lah. Dia akan masak pakai boiler lah. Oh, maknanya mesin ni dia tak kisar, dia masak je? Dia kisar dulu, baru dia masak. Maknanya dia sekali lah. Dua dalam satu lah. Boleh tak kalau abang tunjuk macam mana mesin ni beroperasi? Okey. Saya akan tunjukkan lah macam mana mesin ni beroperasi ya. Sekejap, saya buka air sekejap. Ya. Kacang soya akan dikisar menggunakan mesin ini untuk menghasilkan air soya. Untuk melakukan proses ini, penggunaan sistem boiler amatlah penting. Ini dimasak berapa jam bang? Dimasak lebih kurang dalam 45 minit. 45 minit 45 untuk kuantiti 3 kg? 3 kg.
Kalau nak tahu, keseluruhan proses ini kelihatan bersih. Jangan ragu-ragu, soya yang dihasilkan di sini bersih dan halal untuk digunakan. Selain itu, soya merupakan salah satu sumber protein untuk kebaikan badan kita. Setelah siap, soya ini akan dibotolkan. Sekarang ni, saya berada di bahagian proses pembotolan minuman air soya ini. Dan untuk pengetahuan anda, soya ini merupakan antara makanan yang berkhasiat untuk tubuh badan kita kerana setiap hidangan 100 gram soya ini mengandungi 50% protein yang diperlukan untuk badan kita. Dan selain daripada itu, soya ini juga tergolong dalam makanan yang seimbang selain daripada daging, telur dan ikan. Kerana soya ini menghasilkan asid amino yang diperlukan oleh badan kita. Alhamdulillah. Kita dah pun siasat. Saya naik ke tempat seterusnya. Pada setakat ini, iaitu tahun 2011 ini, kita telah memohon untuk mendapatkan sedia halal daripada JAKIM. Sekarang ni saya berada di hadapan restoran Rebung yang terletak di Bangsar, Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan anda, restoran ini dimiliki sepenuhnya oleh 2 selebriti terkenal di Malaysia. Siapa? Sebenarnya pemilik restoran ini terdiri daripada Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shah, iaitu angkasawan pertama di Malaysia, dan Datuk Chef Ismail Ahmad. Hebat kan? Tapi apa-apa pun, jom kita masuk dalam. Oh, Salam. Ya. Ya, Munir. Saya datang ni nak lampu diri untuk praktikal di sini. Oh, praktikal ya. Okey. Wah, awak bukan main lagi baru lampu diri dah penuh full kostum dah. Ya. Cerita-cerita. Oh, cerita-cerita. Okey. Kalau macam tu sila pergi belakang jumpa Chef Norma. Buat report duty ya, Chef Norma. Saya pergi sekarang. Ya, ya, sini. Okey. Sini ya? Ya. Sebagai pengguna, kita berhak untuk memilih tempat untuk menjamu selera. Dan yang penting, ketika memilih tempat untuk menjamu selera, kebersihan haruslah menjadi keutamaan. Sekarang ni, saya nak melihat tahap kebersihan alat-alat yang digunakan bagi pengguna untuk menjamu selera. Dan di sini kita dapat melihat dekorasinya begitu indah dan membuatkan kita lebih senang dan selesa untuk makan. Masya Allah, dekorasi dalam restoran ni amat cantik. Wow, patutlah pelanggan yang datang ke sini tertarik dengan dekorasinya.
Ini dah cuci ke bang? Dah cuci. Ya. Sekarang ni kita akan masuk ke dalam dapur dan saya akan pasang kamera tersembunyi. Sekarang ni, jom kita lihat sekitar dalam restoran ini. Sekarang ni merupakan masa yang sesuai untuk kita melihat cara penyediaan makanan di restoran ini kerana restoran ini sedang sibuk menyediakan makanan untuk makanan tengah hari. Kita periksa dulu bahan-bahan yang akan digunakan. Kita dapat lihat di sini semuanya disusun rapi untuk penggunaan nanti. Wow, dahsyat. Ini merupakan video yang direkod menggunakan kamera tersembunyi yang ada pada saya. Jangan beritahu siapa-siapa. Di sini merupakan tempat penyiapan di mana ulam-ulam semuanya akan disiapkan di sini sebelum dibawa ke hadapan sebagai buffet. Dan kita dapat lihat di sini, semua pekerja sini mengutamakan kebersihan. Yang ini memakai sarung kepala dan sarung tangan. Menjadi keutamaan setiap dapur di restoran, hotel ataupun mana-mana tempat yang menyediakan makanan untuk menyediakan tong sampah bagi membuang segala sisa makanan di sini. Dan yang penting sekali, ia terletak jauh daripada tempat penyediaan makanan bagi mengelakkan sebarang jangkitan kuman ke atas makanan yang disediakan. Dan yang specialnya di sini juga disediakan pembasmi kuman untuk semua pekerja sebelum memulakan setiap proses penyediaan makanan. Sekarang ni saya berada di bahagian membuat pembuka selera ataupun dalam bahasa Inggeris ni appetizer. Di sini kita dapat lihat ada bubur kacang juga, macam-macam bubur ada kat sini. Dan kita akan bersama Chef Nick dalam penyediaan membuat kuah Melaka. Hai, Assalamualaikum Chef. Salam. Chef tengah buat apa ni? Buat kuah Melaka. Oh, kuah Melaka. Selalunya bahan-bahan yang digunakan tu macam mana? Air pandan, tepung pulut. Maknanya semua dipastikan kebersihannya dulu lah. Selain daripada kebersihan dalam penyediaan makanan, tandas juga memainkan peranan penting. Jadi sekarang ni mari kita lihat tahap kebersihan tandas di sini. Sekarang saya berada di dalam tandas di restoran Rebung ini. Salah satu ciri tandas yang sempurna mempunyai tisu ataupun tuala untuk memudahkan kita mengelak badan selepas mencucinya. Tapi apa-apa pun, kita tengok dulu tahap kebersihan tandas ni. Nampaknya lubang sinki ni dicuci dengan bersih. Nampak lihat di sini, tandasnya itu bersih sekali. Walaupun sekadar tandas, di sini restoran Rebung amat menitik beratkan konsep bagi memudahkan tempat ini. Saya jamin tandas ini bersih untuk digunakan. Bahan mentah seperti ikan dan daging perlulah segar untuk disajikan kepada pengguna.
Makanan yang telah siap perlulah ditutup dengan sempurna agar kualiti dan kebersihannya dapat dijamin. Di restoran rebung ini, ketika waktu makan tengah hari, makanan penyediaannya secara buffet akan diadakan. Dan di sini kita dapat lihat semua makanan disusun rapi dan ditutup sebelum dijamah oleh pengguna. Dan satu lagi perkara penting, ada di antara pengguna yang mengatakan penyediaan makanan di sini sama seperti hotel 5 bintang. Dan satu lagi, makanan-makanan ini akan dirasa terlebih dulu sama ada oleh manager atau chef sebelum dihidangkan kepada pengguna. Wah, ramainya pelanggan yang datang ke sini. Tengok tu. Senyum je Kak ya. Wow, patutlah pelanggan yang datang ke sini tertarik dengan dekorasinya. Di sini bukan saja kebersihan daripada segi penyediaan makanan dan dapur diutamakan, malah persekitaran di sini pun jaga dengan rapi dan bersih. Untuk penyediaan makanan, kita akan ada kita punya staff-staff kita yang akan menilaikan, maknanya dia akan check. Kalau kata yang mana yang tak tu, kita reject. Walaupun masih dalam proses untuk mendapatkan sedia halal, kedua-dua pihak ini, Restoran Rebung dan Nur Iman Soya Bean, masih dan tetap mematuhi segala piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM. Semoga kita berjumpa lagi dalam Eja Halal. Dan sebelum itu, ingat, gunalah barang yang halal. Semoga kita diberkati Allah SWT. Assalamualaikum.